Kadang-kadang orang yang kelihatan paling suci itulah yang tangannya paling kotor. Inilah kisah bagaimana agama dijadikan topeng untuk menutup rasuah. Okey, Encik, apa yang saya boleh bantu? Cik, saya nak mohon bantuan bantu rumah, boleh tak? Okey, boleh. Cik boleh isi orang ini ya? Cik, agaknya proses permohonan ni lama ke? Agak lama sebab permohonan cik ni akan melalui beberapa proses sebelum dapat kelulusan daripada pihak atasan. Ke? Sekejap ya. Cik isi dulu. Agak-agak permohonan tu nak pakai cepat ke? Kalau boleh, nak cepat sikit. Cepat. Saya ada satu cara lah. Apa dia? Macam biasa lah sekarang. Maksudnya? Oh, boleh? Okey. 2,000. RM1,500 cukup dia, cik. Tak adalah, 1,500. 1,800. Ha, boleh. 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 Jadi macam ni Ustaz, ada satu pelanggan ni dia nak mohon bantuan dan dia ada bagi sedikit duit untuk mempercepatkan proses permohonan. Macam mana pendapat Ustaz? Itu nanti kita fikir. Baik Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah Ustaz datang ini, bolehlah bagi sikit ceramah ilmu pengetahuan tentang rasuah ni. Boleh, insyaAllah. Bagi salam Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya rasa cukup daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ni duit daripada customer yang saya cakap tadi, iaitu Encik Ishraq. Jadi dia mohon untuk percepatkan fail ni untuk naik ke pihak atasan supaya diterima bantuan ni. Boleh. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Ali. Tadi kau bagi apa kat Ustaz? Saya bagi dokumen rasmi kepada Ustaz. Tapi aku nampak macam sampul. Mana ada, aku busy lah Ustaz, banyak kerja. Assalamualaikum. Okey, mantap. Hai. Ni macam kerja pelik je. Aish, macam kena report ni. Ya. Cik cuba tengok video ni. Ni rasuah ni cik. Ini bukti kuat ni. Ya tu. Lain. Cuba kau cek transaksi. Ada yang pelik tak? Weh, aku cek dalam akaun banyak nombor yang tak kena. Jelas ada orang ubah transaksi. Ini sah. Memang rasuah. Apa dah. Okeylah. Kami dari SPRM, kami mau menangkap kamu kerana kamu didapati bersalah dalam kes rasuah. Bukan. Saya ustaz. Jom. Tak ada sebab benda ustaz. Astagfirullah. Topeng suci mungkin menutup wajah sebenar. Tapi bila kebenaran muncul, segala kepura-puraan akan jatuh. Rasuah bukan saja salah, ia juga mempersendakan agama bila dijadikan alasan untuk menipu.